Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 7 akan membentangkan topik komunikasi lisan dalam subjek kemahiran interpersonal dan kemahiran berfikir dalam pendidikan. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Jamsari Alias atas didikan dan tunjuk ajar sepanjang kami mempelajari subjek KIKB ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Nurul Insyirah. Yang kedua, saya sendiri, Nurina Hazikah. Yang ketiga, Syafizi Haika. Yang keempat, Wan Bahira. Yang kelima, Nuri Syafika. Dan yang keenam, Sahira. Seterusnya, saya beri kepada ahli kumpulan saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sahira binti Ramzi. Saya akan memulakan pembentangan dengan pendahuluan. Komunikasi merupakan kegiatan keperluan untuk setiap orang kerana ia terjadi setiap hari. Kegiatan itu termasuklah pertuturan, penulisan dan penyelidikan. Komunikasi lisan ialah proses pertukaran maklumat, penyampaian ilmu serta interaksi dua hala antara guru dan pelajar secara lisan yang melibatkan sebutan, perkataan dan intonasi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi juga merupakan elemen penting dalam pendidikan. Oleh itu, ikatan komunikasi antara guru dan pelajar harus dibina dengan baik untuk menjamin kelangsungan pendidikan sejalan dengan penyampaian maklumat serta ilmu kepada pelajar. Jadi, guru perlu menguasai kemahiran komunikasi yang berkesan bagi memudahkan guru menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan lancar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, komunikasi juga merupakan antara elemen penting dalam pembelajaran abad ke-21 melalui interaksi antara guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar, pelajar dengan bahan secara lisan atau bukan lisan untuk menyampaikan ilmu yang pelajar faham serta berkongsi pengetahuan sesama mereka. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian iaitu mengenal pasti kepentingan komunikasi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kedua, menganalisis isu dan cabaran komunikasi lisan dalam pendidikan. Saya Wan Bahira binti Wan Zid akan teruskan dengan kajian literatur. Ciri-ciri utama komunikasi lisan berkesan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang positif untuk membina hubungan yang harmoni. Yang kedua, sifat empati iaitu memahami dan merasai emosi orang lain. Yang ketiga, kemahiran pendengaran aktif untuk mencapai pemahaman yang selaras dengan orang lain. Yang keempat, kemahiran teknik menyoal untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Yang kelima, bersifat terbuka iaitu menerima pendapat dan kritikan orang lain. Yang keenam, integrasi komunikasi bukan lisan seperti bahasa badan untuk menyokong komunikasi lisan. Seterusnya, jenis-jenis komunikasi lisan. Yang pertama, komunikasi satu hala, contohnya bermonolog. Yang kedua, komunikasi dua hala yang melibatkan interaksi dua individu ataupun dalam kumpulan yang sangat kecil. Yang ketiga, komunikasi kumpulan kecil yang melibatkan interaksi 3 orang individu hingga 15 orang individu. Yang keempat, komunikasi awam seperti taklimat dan pembentangan kertas kerja. Yang kelima, komunikasi media massa dan digital. Contohnya, platform digital seperti podcast dan media sosial, Instagram dan TikTok. Seterusnya, bentuk komunikasi lisan. Yang pertama, konteks sektor profesional kerjaya. Contohnya, sesi temuduga kerjaya di mana interaksi soal-jawab secara lisan antara panel penemuduga dan calon pekerja untuk menilai kebolehpasaran diri. Yang kedua, konteks pendidikan dan akademik seperti pembentangan berkumpulan atau individu oleh pelajar di mana pelajar membentangkan hasil projek penyelidikan di dalam kelas. Yang ketiga, konteks komunikasi digital dan hybrid. Sebagai contoh, persidangan video di mana mesyuarat atau kuliah harian yang dijalankan menggunakan aplikasi Google Meet, Microsoft Teams dan Zoom. Yang keempat, konteks interaksi harian dan sosial. Misalnya, perbualan casual ahli keluarga di mana sesi berbual atau bercerita di meja makan antara ibu bapa dan anak-anak. Seterusnya, kepentingan komunikasi lisan dalam sektor profesional dan pendidikan. Yang pertama, kebolehpasaran graduan.
Graduan yang mampu membentangkan idea dengan jelas dan yakin mempunyai kelebihan daya saing yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, keberkesanan kepimpinan yang mana komunikasi lisan seorang pemimpin mempengaruhi motivasi dan produktiviti pekerja secara langsung. Seterusnya, cabaran komunikasi lisan dalam era digital dan pasca pandemik. Walaupun teknologi memudahkan perhubungan jarak jauh, ia turut membawa cabaran tersendiri. Yang pertama, kehilangan isyarat bukan lisan, di mana konsep Zoom fatigue, bagaimana komunikasi lisan menerusi skrin mengehadkan keupayaan manusia untuk membaca bahasa badan dan hubungan mata. Yang kedua, kebimbangan berkomunikasi yang menunjukkan peningkatan tahap kegugupan atau fobia dalam kalangan generasi muda apabila perlu berkomunikasi lisan secara bersemuka akibat terlalu bergantung kepada komunikasi bertulis berasaskan teks seperti aplikasi WhatsApp dan media sosial. Seterusnya, strategi peningkatan kemahiran komunikasi lisan. Yang pertama, pembelajaran berasaskan pengalaman, di mana melibatkan pelajar dalam simulasi, debat dan pembentangan projek secara berkala untuk membina keyakinan diri. Yang kedua, latihan pendengaran aktif, iaitu komunikasi dua hala yang berkesan memerlukan kemahiran mendengar dengan penuh perhatian sebelum memberikan respon lisan. Assalamualaikum, saya Syafizi Haika. Saya akan meneruskan kepada topik perbincangan. Yang pertama, komunikasi lisan penting dalam pendidikan abad ke-21. Ianya berfungsi sebagai nadi utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Ianya juga merangkumi pertuturan, nada suara dan maklum balas secara langsung. Menurut Zarin Noliana, komunikasi lisan juga merupakan media paling dominan dan dinamik dalam interaksi di bilik darjah. Yang kedua, komunikasi lisan juga merupakan medium utama dalam penyampaian ilmu. Apabila berlakunya interaksi dua hala membolehkan guru menyampaikan maklumat dan pelajar bertindak balas secara langsung dan pemindahan ilmu yang lebih berkesan berbanding kaedah pasif. Yang ketiga, guru menggunakan arahan lisan untuk mengawal tingkah laku murid dan mengurus situasi di dalam kelas. Menurut Liana Maisarah, teknik penyoalan lisan seperti soalan terbuka membantu guru mencukir idea, merangsang pemikiran kreatif dan menguji kefahaman murid secara serta-merta. Selain itu, komunikasi lisan juga berkesan memastikan PDP itu berjalan lebih efektif. Yang keempat, menggunakan suara yang jelas, ceria dan intonasi yang sesuai dapat meningkatkan motivasi dan minat murid untuk belajar. Selain itu, membantu membina hubungan yang baik menjadikan persekitaran bilik darjah itu lebih mesra dan kondusif. Menurut Ali Izzuddin, penggunaan intonasi dan nada yang sesuai dengan konteks pengajaran yang dapat membantu dalam PDP di samping kesantunan bahasa yang dapat memupuk nilai murni. Seterusnya, kepentingan komunikasi lisan dalam pendidikan. Yang pertama, mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, interaktif dan kondusif. Yang mana apabila guru mengadakan sesi soal jawab, perbincangan, pembentangan dan aktiviti kolaboratif menjadikan pembelajaran itu lebih hidup serta menyeronokkan. Murid akan lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Komunikasi lisan juga dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka terhadap belajar. Yang kedua, membina keyakinan diri dan kemahiran insaniah soft skill murid. Apabila murid diberi peluang untuk bercakap di hadapan kelas, membentangkan tugasan atau terlibat dalam perbincangan berkumpulan, mereka akan menjadi lebih berani untuk menyuarakan pendapat. Yang ketiga, membantu dalam pembinaan, pemahaman, konsep dan perkembangan kognitif murid. Iaitu interaksi dua hala antara guru dan murid menjadikan proses pengajaran menjadi lebih bermakna. Dan guru juga dapat mengenal pasti tahap kefahaman murid secara langsung. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembetul seterusnya.
Seterusnya, saya akan sambung berkenaan pelaksanaan komunikasi lisan dalam pendidikan. Saya Nurina Hazika binti Makmur, P157543. Jadi, semua sedia maklum bahawa komunikasi lisan dalam pendidikan merupakan tonggak utama untuk menjayakan PAK 21 pada masa kini. Oleh itu, pelaksanaan komunikasi lisan dalam pendidikan memerlukan pelaksanaan strategik, sistematik dan teliti oleh guru itu sendiri. Jadi antara teknik yang boleh digunakan ialah yang pertama, teknik penyoalan Sokratik ataupun Socratic questioning. Teknik ini merupakan pemangkin pemikiran kritis yang mana ia merubah peranan guru tu daripada menjadi penyampai maklumat kepada fasilitator pemikiran. Bermaksud guru menjadi pembimbing kepada murid itu sendiri. Ia berlaku secara bermakna apabila guru menggunakan siri soalan berpandu untuk mencabar andaian, menggali hujah dan mendorong murid untuk meneroka konsep dengan lebih mendalam. Secara tak langsung, teknik ini menyokong aspirasi kebat ataupun kemahiran berfikir atas tinggi kerana murid bukan hanya menghafal semata-mata tapi mereka perlu berfikir, perlu menganalisis situasi berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru itu sendiri. Okey, yang kedua iaitu aktiviti pembelajaran kolaboratif PAK 21. Aktiviti ini menyediakan platform sosial yang inklusif untuk pelaksanaan komunikasi lisan. Jadi melalui struktur Think Pair Share atau Gallery Walk, komunikasi lisan ini tidak bersifat hanya berpusatkan guru, namun ia juga berpusat kepada murid ke murid ataupun peer-to-peer interaction. Secara tak langsung, strategi ini juga memberi peluang equity ataupun sama rata kepada semua aras murid, tidak kira murid itu lemah, sederhana ataupun cerdik, untuk mereka bersuara dalam kumpulan yang lebih kecil sebelum membentangkannya secara terbuka. Selain itu juga, melalui PAK 21 ni juga, ia boleh mengasah kemahiran insaniah ataupun soft skill murid kerana mereka berupaya untuk mendengar dengan lebih aktif, bertolak ansur, memberi maklum balas dan juga meyakinkan orang lain untuk memberikan hujah melalui lisan yang tersusun. Yang ketiga iaitu simulasi dan main peranan ataupun role play. Okey, simulasi role play ini merupakan strategi pengajaran berasaskan experiential learning ataupun pengalaman. Ia memberi efektif kerana memindahkan teori bilik darjah ke dalam konteks dunia sebenar ataupun authentic learning. Okey, boleh dilihat contoh dalam subjek bahasa. Ibaratnya, jika dalam subjek bahasa mereka melakonkan dalam satu situasi, ia membantu menghubungkan rumus tata bahasa yang abstrak dengan aplikasi pragmatik harian. Jadi secara tak langsung, ia juga membantu murid menghadapi perasaan ataupun halangan psikologi yang dihadapi seperti perasaan malu, takut kerana apabila mereka di dalam situasi simulasi ini, mereka bukanlah dalam diri mereka sendiri namun mereka membawa karakter yang telah dicipta. Oleh itu, pelaksanaan teknik-teknik ini sangat membantu murid dan juga memberi keyakinan kepada murid untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi dengan lebih aktif. Okey, itu sahaja pada saya. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum. Saya Nurul Insyirah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu dan cabaran yang mempengaruhi keberkesanan komunikasi lisan dalam bilik darjah. Yang pertama adalah faktor bahasa. Perbezaan latar belakang bahasa dalam kalangan murid menyebabkan tahap penguasaan bahasa mereka tidak setara ataupun tidak seragam. Situasi ini boleh menimbulkan kesukaran kepada murid untuk memahami arahan yang diberikan oleh guru dengan tepat. Malah terdapat juga kemungkinan berlakunya salah tafsir ataupun salah faham terhadap maklumat yang disampaikan oleh guru, sekaligus menghadkan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua, faktor psikologi murid. Sebahagian murid kurang yakin untuk berkomunikasi kerana mungkin takut kerana mereka takut untuk melakukan kesilapan dan berasa malu untuk bersuara di hadapan rakan-rakan. Keadaan ini menyebabkan mereka lebih cenderung untuk berdiam diri dan mengelakkan penglibatan secara aktif dalam perbincangan ataupun interaksi di dalam kelas. Selain daripada itu, faktor guru
turut menjadi salah satu cabaran dalam komunikasi lisan, iaitu penyampaian yang kurang jelas, penggunaan bahasa yang kurang sesuai dengan tahap murid serta dominasi guru semasa PDPC boleh mengurangkan peluang murid untuk berinteraksi. Okey, di samping itu kekurangan bimbingan bahasa secara berperingkat juga boleh menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih bersifat sehala. Okey, seterusnya faktor persekitaran dan teknologi. Kekakan masa sering membataskan pelaksanaan aktiviti komunikasi yang lebih interaktif. Pada masa yang sama, suasana kelas yang bising juga boleh mengganggu kejelasan komunikasi manakala masalah capaian internet pula yang lemah, maksudnya capaian internet yang lemah boleh menjejaskan keberkesanan pelaksanaan PDPC berasaskan teknologi. Maksudnya inilah pembelajaran secara online lah. Okey, jadi kesimpulannya, berbagai cabaran yang telah kita bincangkan, yang saya telah terangkan tadi boleh memberi kesan terhadap penglibatan dan keberkesanan komunikasi murid dalam proses PDPC. Oleh itu, guru perlu mengamalkan pendekatan yang lebih fleksibel, yang lebih berpusatkan murid serta menggalakkan interaksi dua hala bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih aktif, lebih berkesan, lebih seronok, macam tu. Okey, seterusnya saya pas kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Okey, saya Nurul Syafiqah binti Makmur. Saya akan menerangkan bahagian cadangan. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi lisan dalam PDPC. Antara cadangannya adalah yang pertama, teknik scaffolding ataupun bimbingan berperingkat. Teknik scaffolding ini ialah teknik pengajaran yang membimbing dan menyokong pelajar dengan bantuan individu yang lebih berkemahiran. Teknik scaffolding ini juga dapat melahirkan pelajar yang mampu berfikir dan membina pengetahuan baru melalui interaksi sosial dalam persekitarannya, dan juga menghubungkan pengetahuan sedia ada serta pengalaman yang lepas. Teknik scaffolding ini juga dapat membantu guru mengendalikan perbezaan perkembangan pelajar dalam bilik darjah dan membolehkan juga pelajar-pelajar ini menguasai pelbagai domen kognitif. Okey, seterusnya cadangan yang kedua adalah teknik penyoalan Sokratik ataupun Socratic question. Socratic question ini digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru untuk mewujudkan perbincangan dalam kalangan pelajar. Socratic question ini dapat merangsang pemikiran kritis dan mengeluarkan idea atau pendapat seseorang pelajar yang pelbagai melalui media menyoal dan juga menjawab. Cadangan seterusnya ialah latihan pembangunan profesional. Latihan pembangunan profesional ini merupakan satu kaedah yang sistematik untuk pengekalan, peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kemahiran individu. Antara yang diperkenalkan dalam latihan pembangunan profesional ialah Komuniti Pembelajaran Profesional ataupun PLC. PLC ini merujuk kepada pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry untuk mencapai prestasi murid yang lebih baik. Dengan PLC ini, guru-guru dapat dibimbing oleh rakan sejawat yang pakar dalam PDPC. Fokus utama dalam PLC ini adalah setiap murid perlu belajar fokus kepada pembelajaran kolaboratif dan juga pentaksiran untuk pembelajaran. Cadangan yang terakhir adalah meningkatkan sumber pembelajaran digital, iaitu menyediakan sumber digital yang berkualiti kepada pelajar-pelajar. Sumber pembelajaran digital sangat berguna kepada guru dan pelajar dalam meningkatkan pencapaian dan pembelajaran. Pihak yang bertanggungjawab perlu memperkasakan Pusat Kegiatan Guru ataupun PKG serta SSTP untuk mewujudkan akses kepada teknologi dan sumber digital di dalam kelas untuk keberkesanan PDPC. Dengan penggunaan teknologi atau digital menyebabkan pengajaran dan pembelajaran itu lebih ke hadapan. Sebagai kesimpulan, komunikasi lisan merupakan nadi utama dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan komunikasi lisan
dapat memberi impak positif untuk meningkatkan keyakinan murid serta mewujudkan suasana bilik darjah yang aktif dan interaktif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.